Berita baik kepada semua orang Penang dan yang berdekatan. Lepas ni kalau nak beli motor dekat mana-mana branch Telco Motor ataupun kalau nak beli motor dekat Honda Big Wing Georgetown, sebelum beli tu hampa beli Roger saya dulu. Saya akan minta apa punya details, contohnya macam apa punya nama, apa punya number phone. Lepas tu saya akan forward dekat staff depa under saya punya recommendation. Apa yang hampa akan dapat adalah hampa akan dapat extra free gift voucher. Contoh kalau orang lain dapat 200, hampa akan dapat 250 hingga 300. Kalau orang lain dapat 300, hampa akan dapat 350 hingga 400. Bergantung pada model motor tu dan juga harga dia lah. Dan satu lagi, hampa juga akan dapat free merchandise daripada saya. So ingat lepas ni kalau nak beli motor, Roger. Assalamualaikum guys, and welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya, Nick Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Ok guys, sebelum ni saya ada buat satu video review pasal Honda CBR 650R E-Clutch ni. Jadi kepada hampa semua yang mana yang belum tengok lagi video tu, hampa boleh pergi tengok dulu. So dalam episode kali ni kita akan test ride motor ni. Ok, so macam ni lah rupa dia bila kita dah ada kat atas motor. Ok, ni dia punya bahagian handlebar, side mirror, pedometer semua lah. Ok, so motor ni dia masih menggunakan kunci lagi. Cara nak start macam biasa, masuk kunci kat sini, pusing kunci ke kanan. Ok, pedometer pun akan menyala. Alright. Lepas tu macam sekarang ni stand tengah turun, side stand tengah turun. So dia ada keluar indikator kat situ. So kalau kita angkat side stand ni, dia hilang lah. Lepas tu cara nak start dia macam biasa, hampa tekan je ignition switch ataupun starter. Alright, enjin pun dah hidup. Ok, so dalam video ni saya akan share kat hampa macam mana feel dia bila kita naik motor ni, dari segi dia punya seat, riding position, suspension, handling, cornering dan lain-lain. Cuma untuk video kali ni lain sikit lah. First kali kita akan start dengan cara-cara menggunakan E-Clutch. Ok, so macam yang hampa tahu, motor ni dia ada dua cara lah untuk hampa nak bawa motor ni. Satu adalah dengan menggunakan clutch macam biasa, satu lagi dengan menggunakan E-Clutch. Jadi sekarang ni saya akan demo kat hampa cara-cara kita pakai clutch biasa dulu. Ok, saya tutup visor dulu. Alright, first kali cara-cara untuk bawa motor clutch adalah hampa kena tarik clutch ni. Ok, tarik sampai habis. Lepas tu hampa masuk gear. Ok, tekan gear kat situ, masuk gear 1. Ok, dia kalau untuk masuk gear, kalau untuk gear 1 hampa kena tekan. Kalau untuk gear-gear yang seterusnya sampai gear 6, hampa kena cungkih. Dan kalau hampa nak drop gear, dia terbalik pula. Hampa kena tekan sampai gear 1. Lepas tu hampa nak free gear, hampa kena cungkih separuh. Alright. Ok, jadi bila hampa dah tarik clutch, hampa dah masuk gear, hampa kena pulas throttle ni slow-slow. Pulas separuh lah, slow-slow. Sambil bila hampa dah pulas separuh tu, clutch lever ni hampa lepas slow-slow. Bila hampa dah lepas slow-slow, dia dah mula bergerak, baru hampa sambung pulas throttle ni bagi dia jalan lah. Contohnya macam ni. Nak masuk gear, tarik clutch, cungkir, ni lepas slow-slow throttle. Nampak dia sambung lah. Ok, so begitulah seterusnya. Kalau nak drop gear, dia terbalik, tarik clutch, tekan. Dan macam saya akan blip tau. Sekejap kita try sekali ya. Macam saya akan blip supaya dia lagi smooth bila drop gear tu. Tengok ni kita masuk gear 3. Ok, tengok cara saya drop gear. Lepas minyak. Nampak? Bila drop gear 1 pun dia masih smooth lagi lah. Tapi yang tu hampa kena praktis lah, cara-cara untuk blip. Ok, yang tu dia panggil blipping lah. Cara blipping tadi, hampa tarik clutch, lepas tu hampa drop gear tu, hampa tekan sambil blip throttle tu pada masa yang sama, baru dia jadi smooth lah. Ok, tu tadi cara untuk bawa motor clutch. Kalau untuk menggunakan E-Clutch, first kali kita cungkir separuh dulu bagi dia neutral. Sekarang ni gear 1 kan. Ok, dia neutral lah. Untuk guna E-Clutch, hampa tak perlu tarik clutch, just tekan je dekat dia punya tempat gear tu lah. Tekan je dia, hampa tekan clutch apa hampa tak tarik kan. Nampak dia masuk lah. Dia dah masuk gear 1 dan dia tak mati enjin. Kalau clutch biasa, memang confirm mati enjin lah. Kan dia akan tersentak tu, dia akan mati enjin. Ni nampak gear 1 tapi dia masih hidup lagi lah.
Lepas tu kalau hampa nak bawa, dia ibarat macam apa bawa motor auto clutch lah. Macam apa bawa ES5, Legenda, LC. Cuma beza dia, hampa janganlah salah faham lah. Memanglah contoh dia kata ibarat macam bawa motor auto clutch, tapi hampa jangan duk pulai ikut dan sebab contoh ES5, dia punya power delivery lain kan, horsepower rendah. Untuk motor ni horsepower tinggi, jadi hampa kena pulai slow-slow lah juga, sebab dia agak torky sikit. Nampak? Macam tu nampak. Lepas tu kalau nak masuk gear, cungkir je. Nampak tu. Okay. Dan bila macam ni nampak gear 3 kan, lah ni tengah gear 3 tapi kita slow dan tak tarik clutch, dia tak mati enjin tau. Cumanya dia suruh kita drop gear lah kepada gear 2, gear 1 macam tu. Tapi kalau hampa maintain pun tak ada masalah. Contoh gear 3 ni kan, okay, kalau kita stop terus, nampak dia tak mati enjin. Kalau kita pula dia jalan lah. Nampak. Okay, cara nak drop gear pula, saat saya nak tarik sekali, kita bagi gear tinggi sikit. Lepas tu saya akan drop gear dengan menggunakan e-clutch. Okay, dah ni gear 3 4 5 6. Okay, cara dia hampa tekan je 5 4 3 2 1. Okay, so sangat mudah, simple dan ringkas. Okay, satu lagi contoh lah, kalau hampa duk guna e-clutch ni, tiba-tiba hampa dah drop gear, tiba-tiba jalan depan jam, hampa dah tarik clutch. Dia punya lampu hijau tu padam tau, maksudnya e-clutch tak function lah. So hampa kena sama ada hampa kena berhenti dan masuk gear neutral balik. Contoh macam ni kan, hampa drop sampai gear 1, masuk gear neutral. Nampak? Dia punya indikator hijau tu nyala, maksudnya sistem e-clutch dah berfungsi lah. Satu lagi contoh lah, kita bawa gear 1. Ok, tarik clutch. Lepas tu kalau kita lepas, kalau dia dah menyala balik hijau tu, maksudnya ok dah. Nampak? Yang penting indikator hijau tu kena menyala, baru sistem e-clutch tu berfungsi lah. Ok, untuk dia punya seat dia bagi saya memang selesa. Span dia cukup tebal dan cukup lembut. Lepas tu dia separate lah antara rider dengan pillion ataupun penumpang belakang. Dan kalau awak perasan, dia punya seat untuk pillion tu selesa tau. Dia lebih flat, lebih straight lah. Dia tak congek tinggi sangat. Jadi motor ni kalau hampa naik single pun selesa, hampa naik dengan pillion pun masih selesa lagi, jangan risau. Untuk riding position pun sama juga. Walaupun motor ni adalah sebuah sport bike, tapi actually dia dalam kategori sport touring lah. Sebab walaupun dia nampak kan dia design sport bike, lepas tu dia menunduk, tapi dia punya menunduk tu tak terlalu agresif tau. Dia tak ekstrim sangat. So dia menegak jugalah actually kan. Jadi kepada siapa-siapa yang hampa minat motor sport bike, hampa nak motor yang nampak sporty, pada masa yang sama hampa nak selesa, jadi motor ni memang dia fit dia kriteria lah. Oh, jalan motor tutup. Tak apa, kita lalu belah sini. Okey, untuk bahagian depan ni pun tak ada masalah. Okey, dia tak terlalu dekat dan tak terlalu jauh. Dia punya space tu just nice. Dan panel meter dia kali ni sangat-sangat cantik lah. Sebab dia pakai TFT LCD full color. Memang cantik dan memang terang. Memang jelas kita boleh nampak dengan display tu. Lepas tu dia punya side mirror, side mirror dia macam biasa lah. Okay, side mirror dia memang safety. Memang kita boleh nampak segalanya dengan jelas kat situ. Cuma dia punya design macam ni lah. Dia tak terlalu sporty sangat. Contoh kalau CBR 250RR, dia ada dia punya design dia tu lebih kepada tajam-tajam sikit lah. Dia nampak lagi ganas sikit. Tapi ni dia lebih kepada simple and nice lah. Satu lagi untuk dia punya tank ni, dia punya kelebaran tu best tau. Hampa boleh kepit kat paha hampa ni kan. Hampa boleh kepit tank dengan paha hampa ni. Memang dia melekat. Orang kata cuncul ngam-ngam lah. Dia punya shape apa semua kan. Bila hampa kepit tank, memang sedap. Ok guys, sekarang ni saya berada di atas Bukit Baru balik pulau. So sekarang ni jom kita kasih test dia punya cornering sikit. Let's go. Drop gear dulu. Ok.
tengah sikit. Layan lah. Macam tak ada apa. Alamak, cuaca dah main gelap lah ni. Macam jalan basah sikit eh. So far saya duk test, dia punya brake memang grip. Memang grip dan mencengkam. So memang penting lah, especially kalau nak lalu ni kan, nak main corner dekat jalan yang berbukit ni, brake memang salah satu peranan yang agak penting lah. Drop gear sikit. Okey, turun. Nice. Layan betul. Suspension dia best weh. Dia macam multi purpose lah. Dia tak keras sangat, tak lembut sangat. Bila straight line pun okey, lalu jalan yang bertampai-tampai pun okey. Time cornering pun dia macam 3 in 1 lah orang kata. Sesedap rasa. Tapi walau macam mana pun bergantung pada berat badan masing-masing lah juga kan. Macam saya 65 kg. So consider agak ringan lah juga kan. Tapi kepada rider-rider yang lebih berat, tak sure lah, mungkin apakah rasa suspension dia lembut sikit ke apa. Ok guys, so untuk video kali ni rasanya saya akan stop dekat sini je. Sebab saya duk tengok cuaca macam tak mengizinkan sangat. Jadi better saya stop video ni lah kan. Sekali takut video tak sempat siap. Satu lagi takut video jadi panjang. So untuk kecerahan lampu dengan top speed, hampa kena stay tune untuk next video. Ok, kita kasih test full throttle kau-kau ya. Nice. Ok guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ni. Stay tune untuk next video. Jadi kalau anda suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.